Okey, assalamualaikum guys. Okey, kita nak tunjukkan step untuk kita buat akaun TP. Ini token pocket. So, pastikan kita dah download dulu akaun TP ni. Okey, step dia sangat mudah. Kita pergi kepada token pocket. Dia akan keluar skrin macam ni. Dan dekat sini kita klik now account sebab belum akaun baru belum ada akaun. So, kita boleh klik dekat HD wallet ni ataupun kita klik untuk gunakan BNB chain. Okey. Kedua-dua ni boleh guna. So kita klik dekat HD wallet ataupun dekat BNB chain, create wallet. And then dekat sini kita boleh tukarlah. Alright, kita tukar platform yang kita nak invest supaya senang. Wallet yang kita set ni, dan kita menggunakan platform yang kita invest. So saya nak masukkan LoomX. Make money. Contohlah. Supaya kita boleh ingat. Dia boleh buat berapa banyak pun boleh buat. So kita masukkan password. Buat password paling kurang 8. Ada nombor, ada huruf. Okey, bila kita dah masuk password, so kita boleh letak dekat hint ni investment ke apa ke. Alright, kita pergi ke create wallet. And then seterusnya kita klik lah semua tiga-tiga ni. Then dia akan hantar kita. Okey, dekat sini 12 pasal ni kita tak boleh tunjuk pada siapa-siapa. So kita kena screenshot ataupun kita ambil gambar satu handphone lagi. Dia akan bagi 12 pasal. Sama ada kita tulis atas kertas, simpan baik-baik untuk recovery balik pasal, backup. Ini penting. Okey. So saya buat dulu. Nanti saya akan terus set up lah. So nanti 12 pasal tu kita kena masukkan balik. Ikut balik step daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12 pasal ni. Ini penting. Kita kena masukkan. Lepas tu baru confirm. So sangat mudah lah. Nanti saya masukkan dulu. And then saya akan tunjukkan seterusnya. So bila dah kita masukkan 12 pasal tu nanti, dia akan keluar terus macam ni, confirm. And then kita boleh pilih lah. USDT understood. Okay, kita klik je. So dia dah keluar macam ni. So BNB, USDT semua auto dah ada dalam ni. So step untuk kita register LoomX pula. Okay, kita pergi dekat discover. Right, dia akan keluar macam ni. Alright, saya pergi ambil link dekat ni. LoomX, copy. Okay. Then saya pergi dekat sini. Atas sekali ni, search. Paste. Okay, alright. Pastikan kita dah ada BNB dululah. Baru kita boleh dapat register ni. So, kita link dulu. Automatic, kita sudah. So, untuk connect dia, kita perlu ada BNB Smart Chain lah. So, baru boleh connect dia. Okay, masukkan password. Password yang kita create tadi. Okay, walaupun tidak ada BNB, saya sudah connect dia lah. Nampak saya sudah connect dengan BNB punya. So, pastikan kita kena ada gas fees lah. So, dekat sini kita boleh tengok kontrak dia. Okay, bermula 7 hari, 30 hari, 90 hari. Dan paling lama 360 hari. Kita boleh dapat 1.3% hingga 1.8%. So, kita nak ambil kita punya referral dekat sini lah. Okay, ini referral saya. Alright. And then kita boleh buy contract lah. Pastikan kita kena ada dulu. Dekat sini kita kena ada. BNB kena ada charge gas fees paling kurang 1 USD.
Dan sini kita kena ada 100 USD minima untuk kita link kontrak dengan Loom X. Okey, selamat maju jaya.